Kalau kita tengok Petronas ni recently dia announce untuk susun balik tenaga kerja dah. Macam workforce restructuring lah. Dia kena susun semula. Tapi bahasa mudah dia nak buang pekerja. Dan hampir 10,000 orang akan affected lah kena buang kerja. Dan 10,000 orang ni bukan pekerja-pekerja biasa. Selalunya main dengan geng profesional, geng-geng yang bergaji besar. Of course lah gaji lebat ni kalau mereka buang, ringankan beban mereka. So kalau kita tengok sejarah Petronas ni diwujudkan pada tahun 1974. So waktu tu dia jadi Malaysia punya tulang belakang industri petroleum dan gas lah. So di bawah kepimpinan Tun Dr. Mahathir. So waktu tu Petronas up to global being recognized dan pernah dinobatkan jadi Fortune 500 global top companies dekat dunia. Sebab tu orang kenal Malaysia. Dan dia ada menara tertinggi dekat dunia, which is Petronas Twin Tower. So sekarang Petronas facing nak buang pekerja 10,000 orang. So apa akan jadi? 10,000 orang ni bukan saja mereka, termasuk family akan terjejas. Kenapa benda ni berlaku? Especially 2025 kita pun tahu zaman sekarang ni kita dalam keadaan buka lah. Volatility, uncertainty, complexity dengan ambiguity. Senang cerita, kita pun tak tahu apa akan jadi esok lusa kan. Harga barang naik, harga minyak naik, harga elektrik naik, insurans premium naik berkali-kali, kerajaan dah umum, pencen tak ada. Okay. So syarikat Petronas pun dia kena jaga dia punya cost, margin, expenses. So dia kena buang pekerja. So apa aku nampak dekat sini, benda ni macam aku pernah lalui dulu. Waktu kerja farmasi dekat kerajaan, kita rasa dah selamat dah. Kerja kerajaan ni dah selamat. Kerja Petronas ni, syarikat besar dah selamat. Dulu apa jadi? Bila aku accident, baru aku tahu sebenarnya mereka kata kalau kerajaan ni hang sakit, hang MC, gaji jalan. Betul tak? Mana jalan? Gaji aku kena potong RM750. Berapa persen dari gaji aku tu? Hampir 30+% dari gaji aku kena potong. Baru aku sedar, aku accident, lepas kerja dekat hospital sama, admit hospital yang sama, MC pun hospital tu keluar, gaji dia pun potong. Kan? Apa benda aku overtime, tak ada duit, dapat time off je. So bila benda tu berlaku, baru aku sedar yang kita tak boleh harap dekat satu source of income je. So masa tu aku susun blueprint, which is at least kita cari side income. So masa tu aku aim dapat sebulan gaji pun cukup lah, aku dah happy lah, boleh letak jawatan. So buat start dengan cari aset dalam saham US. So benda ni lah blueprint yang kita ajar dalam webinar Niaga Saham.